Assalamualaikum dan salam sejahtera. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Seri Johari bin Ayub menjelaskan status calon pemain warisan Harimau Malaya Rodrigo Holgado. Assalamualaikum dan salam bola sepak Malaysia. Selamat datang ke Bola Kita TV. Saluran yang membawakan berita dan info terkini dunia bola sepak tempatan terus kepada anda. Skuad Harimau Malaya baru sahaja selesai mengharungi aksi pemanas badan menentang Cape Verde pada Khamis sebagai persiapan menghadapi Vietnam untuk perlawanan kelayakan Piala Asia. Dikala persiapan rancak dibuat, para peminat masih menanti kehadiran pemain warisan baharu Malaysia yang dikabarkan beraksi di Colombia ketika ini untuk Amerika di Cali, Rodrigo Holgado. Nama Holgado menjadi sebutan ramai apabila laporan media Colombia mengatakan bahawa beliau layak mewakili Harimau Malaya, memiliki susur galur dari nenek sebelah ibu yang berdarah Malaysia. Lantaran itu, Datuk Seri Johari Ayub selaku Presiden FAM menjelaskan bahawa Rodrigo Holgado masih belum dapat dipastikan kehadirannya pada aksi menentang Vietnam nanti. Malah beliau turut meminta agar penyokong Harimau Malaya menunggu pengumuman atau pengesahan yang akan dibuat sendiri oleh jurulatih pasukan kebangsaan Peter Klamoski. Dalam perkembangan yang sama, skuad Harimau Malaya dilaporkan melepaskan 4 lagi pemain tak kala kem latihan ketika ini memasuki fasa ketiga. Pada fasa ketiga ini, pemain-pemain negara yang beraksi di luar negara akan kembali memperkuatkan pasukan, antaranya bek kanan Buriram, Dion Kul dan juga perancang tengah Hector Hevel. Oleh itu, Harimau Malaya terpaksa melepaskan 4 lagi pemain iaitu Fergus Tienri, Syed Nasrul Haq, Hong Huan dan Safwan Mazlan bagi memberi ruang kepada tonggak yang bakal tiba selepas ini.